Anggun Sidara jelita berselendang dan kebaya. Dah tu je. Kita akan tanya beberapa soalan tentang raya lah. Okay. Raya pertama baju kalau apa? Ash blue. Rich brown coat rasanya. Merah merun. Dark blue. Dark purple dengan hitam. Warna hitam. Merun dan pink lah. Siapa yang pilih colour? Wife lah. Kita selaku penasihat keuangan keluarga, ketua keluarga lah yang tentukan. Suami kan, lelaki. Kita yang beli baju, duit kita. Husband. Anak saya siapa? Masing-masing pilih colour masing-masing. Selalu raya kampung. Tahun ni turn husband. Kita orang akan gili-gili lah. Tiap-tiap tahun memang kampung husband. Depend pada kos rumah kita dulu. Rumah akak dulu lah. Gili-gili. Kampung saya lah. Kampung wife. Paling lama berapa jam start dengan jam? Paling lama. Uish, ada 1 tahun tu sampai tak jadi balik. Balik Temelloh. Patah balik dekat Karak. Pusing balik rumah. 12 jam. 12 jam tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Dah kita orang give up balik ke rumah. Besok lah. Biasa dalam sejam setengah. So kalau raya tu paling lama tahun lepas 4 jam. 4 jam. Dia 2 kali ganda sikit lah. Jam, kalau balik keluar ni depends pada suasana raya lah. Kalau balik malam raya memang berjam-jam lah jadi jamnya. Kan? Kalau biasanya 4 jam, lui jadi 6 jam. Gitu. Paling lama kan 3 jam. Daripada Taiping nak ke KL. Tak ada jam, kami 15 minit je sampai. Sebagai Selangor. Cigombak. 6 jam. 6 jam. Balik ke mana? Balik ke Johor. 3 atau 4 jam. 3 atau 4 jam balik. Palung. Felda Palung. Benda paling best Benda paling best berkumpul bersama keluarga and then bermaaf-maafan lah. Lepas tu bagi duit raya. best masa birthday raya apa? Memang cun. Makan. Solat raya dengan family. Paling best yang pernah buat lah, naik flight pagi raya. Raya pagi tu naik flight. Masak-masak. Susun kuih. Sembahyang raya lah. Dengan bawa rendang pagi-pagi tu kan. Bawa rendang, lemang, sedap. Berkumpul dengan adik-beradik, dengan mak lah. Takbir raya. Lagu raya favourite? Lagu raya favourite. Balik kampung. Cuba nyanyi sikit. Kan nyanyi. Balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Balik kampung lah. Sebab dapat balik kampung. Cuba nyanyi sikit kan? Nyanyi? Nyanyi. Balik kampung. Nyam-nyam, ketupat nyam. Selamat Hari Raya. Kepada semua seluruh warga Purwodata dan seterusnya FGV. Nak ucapkan Selamat Menyambut Hari raya. selamat pulang beraya. Berhati pulang ke kampung. Bawa saya slow, insyaAllah sampai. Itu je.